Okey, pasang badan hari ni bersama dengan Ash The Fat. Bukan pasal badan. Bukan pasal badan. Tak ada lah, aku nak cerita satu benda lah. Apa dah? Bulan 12 ni hang keluar pula The Fat Khozon. Kalau kata bahasa Melayu kita duk panggil Khozon kan. Dia bukan kuajak, dia khozon. 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 Bunyi macam kuajak. Dia orang tahu lah Khozon tu selalu orang makan sandwich. Ada tuna, salami chicken, lepas tu salad apa semua makanan. Tapi hang buat kerja gila. Hang bubur patty burger kat dalam Khozon tu. 2 patty which is lebih kurang plus minus 220 gram. Salad, tomato, caramelized onion, cheese on top patty. Weh, padu lah. Simple tapi yang punya killer dia adalah sos hang tu. Nama apa? Big Mac sauce. Big Mac sauce. Dia ala-ala Big Mac lah, tapi version The Fat Burger aku tukar Big Mac sauce. Weh, cukup lah. Hang tak letak pun black pepper, chili, spicy mayo, mustard honey apa semua hang tak letak. Yang tu pun dah cukup lah. Aku tak mau benda-benda tu semua overpowered rasa croissant tu. Betul. Dan juga nak bagi rasa croissant, bagi rasa beef, Australian beef tu cukup. Sebab apa tak, dia croissant dia ada flavor dia sendiri. Butter, fluffy roti dengan flaky dekat on top dia punya croissant tu. Bawah pula dia crunchy. Hang spread pula garlic butter. Dia antara orang yang terawal lah. Saya orang yang terawal mai try kita punya croissant burger seasonal bulan 12 and the first in Penang tau. So hampa boleh dapat dekat Bayan Baru dan juga di The Zen. Betul. Bulan 12 saja. So grab lekas selama 31 hari ni saja sebab masuk Januari menu tu menangis tak dapat nak buat tolong lah. Apa pergi lagi bawa keluar lah Ash. Dia takkan bawa keluar. Takkan bawa keluar dah. Yang tu salah satu. Kalau kata The Fat bawa keluar untuk season menu kena main grab lekas. Macam bulan lepas lah chicken tenders. So dah. Dan tu bila pula keluar ni? Itu tahun depan pula. Oh tak. Main bulan 12 ni je. Main try Fat Khozon. First in Penang, geng. Yes, jangan lupa The Fat Khozon. Bunyi dia tu dia Khozon. Kuajak. Main dekat macam biasa dia buka 4.30 petang sampai 9 malam. Kalau weekend dia lajak sampai 11.30 malam. Cuti hari Isnin untuk dua-dua branch. The Zen dan juga Bayan Baru. Apa pun, main support Ash, main support bisnes orang kita, main support The Fat Burger. Cantik geng. Ciao. Support bisnes aku, geng. Weh, kita boleh buka ni tau. Apa? Cara cakap pun yang dah tak time operasi mah boleh kerja sini aku. Boleh kerja, ada kerja kosong ah. Lipat meja boleh. Terjemi juga. Boleh tak? Salah lah iklan.